ke dapur berseri. Hamsi Amisha setia menanti masakan kampung asli dan padu, resep turun temurun. Assalamualaikum semua, kembali bertemu di channel saya Hamsi Amisha. Kali ini saya nak masak tahu isi sayur yang kita akan goreng dengan menggunakan tepung serbaguna ya, tidak menggunakan tepung yang kita buat sendiri. Maksud saya kita gunakan tepung ni. Okey, bahan-bahan pertama yang mesti ada ialah tahu. Tahu ni yang kita memang dah siap beli macam ni, dan kita dah pun belah macam ni ya. Okey, tu dah belah ya. Okey. Kita ada sayur ya. Di sini ada sayur kubis, ada tauge yang tak berapa nak lawa dah. Ada carrot dan juga pucai. Kita tak ada daun bawang, kita gantikan dengan pucai, dan juga ni udang apa ya, Zik? Brago. Pandai. Ini udang brago ni masin ya, jadi kita akan kurangkan garam. Di sini kita ada bahan tumis, kita ada bawang Holland dan juga bawang putih. Bawang Holland ni separuh biji, bawang putih 1 ulas sahaja. Itu saja bahan dia. Yang ini tepung tadilah, tepung serbaguna, dan kita ada air lah. Okey, sebelum kita nak memasak kita bancuh dulu tepung dia ya. Okey, kita nak ambil camca dulu. Di sini tepung ni namanya tepung serbaguna, jadi tak payah menambahkan garam ya, sebab tepung ni dah asin. Okey, dah siap ya. Okey, dah siap, kita bancuh. Kita tepikan dulu. Kita nak menumis yang sayur tadi tu lah. Jom kita nak tumis dulu. Kita tuangkan sedikit minyak ya, atas secukupnya sahaja, sikit sahaja, kita nak tumis bawang putih dan juga bawang Holland tadi. Kita tegakkan kuali kita. Okey, tak panas pun tak apa. Masukkan udang brago tadi. Kita masak ni dia bukanlah sampai apa lagi, bukan sampai lembik lah, maksudnya macam agak-agak layu begitu je. Okay, kita masukkanlah carrot tadi, kubis, banyak ni, wangi tu bau udang brago ya. Okay, kita kacau lah. Sedikit ni tak sedap lah, kita nak tukar sikit je ya. Ini kita bila dah tambahkan sedikit garam, masukkan sedikit garam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengan tangan saja. Cukup, takut terlajak garam. Sekiranya nak tambahkan apa ya, gula pun boleh, tapi tak gula tak ya. Kita ni diam. Okey, kita nak tambahkan dia bahan perasa. Adik capai sebelah sana. Okey, kita tambahkan rasa sedikit sahaja, atau secukup sahaja, secukup rasa ya. Pada saya macam ni dah cukup dah ya, tapi kita akan tambahkan pucai dan tauge tadi. Okey, dah siap ya, macam ni cukup ya, sebab kita akan menggoreng dia balik kan, jadi cukup kita tutup api. Kawan,
sayur kita tadi yang kita tumis tadi dah sejuk dah, bolehlah kita masukkan ke dalam tahu kita. Okey, kita menggunakan tangan sahaja. Kita sumbat lah. Sumbat. Betul ke Aiman? Mengan masukkan je tadi. So kadang fotografer videografer kadang Aziz, kadang Aiman. Tengok mana yang perih lah. Hari ni Aiman busy. So macam saya just tengok-tengok lah apa mak saya buat hari ni. Oh ya ke? Mandul lah. Tahu sumbat. Kan tahu goreng sayur. Tahu goreng sayur sumbat. Rasa lah kau. Sumbat lah. Masuk je lah. Rasa Sedap je lah. ni makan panas-panas ni pakai nasi pun sedap ni. Mak bercadang ni nak makan dengan apa tahu? Tengok apa? Dengan sambal kicap Wow! Azlan Muhammad Yan. Hebat! Alhamdulillah. Okey, masukkan lagi ya. Atau bahasa Aiman sumbatkan aja. Dia tunjuklah contoh dia berapa banyak kita buat. Agak berapa? 3 ke 2? 3-2 apa? Berapa nak buat lah. Kita buat semua lah. Memang buat semua nak tunjuk yang kita buat. Oh, yang kita nak sumbat ni. Tak kisahlah. Kalau lagi Haziq boleh pegang kamera tu. Okey. Okay, kita tunjuk 2 lah. Siap dia 2. Okey, 2. Lagi 1. Lagi 1. Ambil lagi. Belah kat tengah tu. Dah dibelah dah. Memang dah dibelah gunting. dah. Dalam dia memang kosong ya, nampak. Oh, ni memang dah terbelah? Tak, mak yang belah kan. Tapi dia memang dalam dia tu memang kosong. Dalam memang kosong lah. Dia Sebab tu memang orang selalu buat tahu bergedil pakai ni lah kan. Entah, mak jarang buat pergedil. Mak kurang minat pergedil. Saya suka bergedil. Oh ya, mak kurang. Kentang-kentang tu kan sedap tu. Oh, mak Makan kurang. dengan kicap. Kurang minat. Okey, Aziz, kita tak payah tunjuk dah. 3 cukup. Okey, mak letak situ. Tak saya tinggal, kita tunjuk lah. Okey, ni hasil dia. 3 sahaja. Bukan 3 saja, maksudnya 3 kita dah tunjuk video. Yang ni kita on the way. On the way tanpa rekod. Tanpa rekod lah. So Okey. jom. Dah. Okey, kita ada penambahan sedikit, iaitu kita ada telur rebus. Kita sumbatkan ke dalam ni. Nampak tu ya, kita sumbatkan telur dalam tu. Kemudian kita sumbatkan sayur tadi. Ini ada penambahan. Ada telur rebus. Lebih saya memasak apa ya, masak lemak tadi. Lemak tadi. So, kita lagi nak letak lah. Nak try. Atau apa-apa nak sumbat je. Dia tu sumbat Aiman je lah. Muat dalam tu. Okey, kita masukkan je ni. Ni konten kita konten santai ya, kita bergurau senda dengan anak ya, anak cucu kita. Dah, betul tu. Jangan kecam sudah ya. Dah. Kita jangan kecap lah. Dah ya, dah 2 kita tunjuk cukup lah ya Zik. Kita kejap-kejapkan sikit, jolok-jolok sikit dengan jari ni. Tapi jari kita bersarung tangan ya, tidak. Tapi kalau tak ada sarung tangan pun tak apa sebenarnya. Ya, betul. Sebab kita buat untuk makan masa kita je. Tapi kalau nak order boleh juga. Siapa nak order boleh komen di bawah. Apa lah dia ni? Saya letak ataupun campakkan sayur tadi. Nak tengok minyak panas ke tak. Okey, di sini kita nak menggoreng dah ya. Kita celupkan dalam adunan tepung tadi. Dan kita goreng. Buatlah sampai habis. Jadi inilah dia minum cemilan. Minum petang. Minum petang untuk Cemilan. cemilan untuk minum petang kita pada hari ini. Kawan, tahu goreng Crispy. inti sayur. Cara saya semestinya Hamzah Misha. Dah saya siap masak dan juga saya hidang. Kita nak tengok dalam dia. Okey, dalam dia macam tu aja ya kawan. Kita makan ataupun kita cicah dengan sambal pemberian Encik Azlan Muhammad Yan ya, sambal kicap ya. Ya Zik. Sambal kicap pemberian Encik Azlan Muhammad Yan sangat sedap. Jadi kita makan dengan
sambal ni lah, ataupun kita cicah, ataupun bahasa Indonesia kita apa ya, kita cocol. Saya kerut dah dia. Okey, kita letak macam ni ataupun kita cicah je pun boleh. Okey kawan-kawan, sangat sedap kawan-kawan. Kedua-duanya sedap. Yang saya buat ni sedap insya-Allah. Sambal Cik Lan ni pun sangat sedap. Sambal kicap bunga kecombrang kalau tak silap saya. Ya kawan, selamat mencuba ya bagi yang sudi. Terima kasih banyak yang dah support saya selama ini. Jumpa lagi di lain konten, di lain tajuk insya-Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.